dekat Tijanah ni, ataupun bila kita orang buat engagement lah, kita orang buat live ke, ramai yang bagi feedback kata dia orang segan nak mulakan message, segan nak message, ataupun ada juga jenis yang nak reply message pun segan. So bila kita dapat feedback macam ni, apa kita boleh buat dan cuba yakinkan adalah kenapa nak malu kan, kenapa nak malu nak hantar message pada orang. Sebabnya Tiljana.my ni memang platform dia untuk cari jodoh kan, semua orang cari jodoh, memang datang sini untuk cari jodoh kan. Ribuan orang datang ke Tiljana.my ni untuk cari jodoh kan. So kenapa pula kita nak rasa macam malu ke apa kan? Sebab memang itulah purpose kita. So kalau tak message, macam mana benda tak bermula? Kalau tak bermula, macam mana kita nak berkenalan? Kalau tak berkenalan, macam mana kita nak berkahwin kan? So that's the first step kan. Tulis je, type je, copy paste je, tanya ChatGPT, olah je balik ke apa, send je, then that's it, tekan send je. Dia kalau dia tak suka ke, dia tak nak ke, dia tak reply kan. Dan dia tak tahu pun nama kita kan dalam portal kan. Dia tak tahu pun nama kita. Dan kalau dia suka, dia akan reply. Kalau dia tak suka, dia pun tak ingat berapa orang, siapa, dia pun tak tahu nama kan. So kita nak malu pada apa? Dan memang tujuan dekat Tijanah memang kita orang galakkan, kita orang minta lelaki ke perempuan ke, mulakan dia dulu. Jangan tunggu dapat je message, sebab kita nak benda tu jangan buang masa lah kan, jangan buang masa. So jangan malulah. Jangan malu. Kadang-kadang ada orang overthinking, oh macam mana kalau aku hantar dulu kan, dia ingat aku apa, aku fikir nanti as a perempuan fikir macam, nanti kalau perempuan message dulu, lelaki fikir apa. So kita banyak sangat berfikir-fikir, berkalau-kalau kan. Hantar je. Dia nak fikir apa, biarlah, kita mana boleh kawal apa orang nak fikir. Dan kalau tengok dekat testimoni Tijanah, ramai je perempuan yang macam proud je kan, dia mulakan dulu kan. Maksudnya yelah, kenapa kita nak tunggu entah orang tu perasan kat kita dia sibuk ke apa. Biar kita mula dulu, kita nampak dia okey, kita rasa mungkin dia sesuai dengan kita mula dulu kan. Untung-untung memang dia pun suka pada kita, dan benda tu akan membuahkan hasil lah. Kalau kita duk tunggu, dia pun duk tunggu, so bila masa kita nak start communicate-nya kan. So jangan malu lah, jangan malu. This is the place kan, this is the place. Jangan overthinking kan. Kita nak message, bukan message apa kan, mula-mula tanya khabar, tanya latar belakang, tanya pandangan sikit ke, tanya apa-apa, banyak benda boleh tanya. Tanya je ChatGPT tu, beratus soalan dia boleh bagi cadangan. Pilih mana yang kita rasa sesuai, yang kita rasa berkenan, selesa dengan kita gunakan soalan tu. So jangan malu-malu nak mulakan pertama, mulakan langkah pertama. Dan jangan message 1 minggu seorang, bukan macam tu kan. Sebabnya yang seorang tu mungkin tak reply kita pun, message 10 orang pun mungkin seorang yang reply. So kita nak berapa orang sebenarnya kita nak kenal, yang kita harapkan boleh reply, boleh communicate, boleh kenal. Takkan seorang je nak kenal. So mesti kita kenal dengan beberapa orang, dan kita pilih yang terbaik. Mereka pun akan pilih yang terbaik kan. Itu that's normal. That's a part of the process bila kita jodoh dekat Tiljana.my. Mula-mula sekali ingat, jangan malu, hantar je message, jangan overthinking apa-apa. Tak ada apa, jangan risau. Hantar je, tak apa. Kita just bersembang, mulakan perbualan. Okay, lepas tu kita buatlah penilaian, masing-masing akan buat penilaian. Kita rasa serasi ke tak, dia rasa serasi ke tak. So apa-apa pun, just do it. Okay, just do it. Jangan nak fikir banyak-banyak, overthinking itu ini kan. Dan siap malu kan, malu yang tak bertempat lah kan, malu tak bertempat. Alright.